Hai, Assalamualaikum, saya Muh. Kembali lagi kita dekat Bycam Studio. Jadi, debut yang cukup indah dan sempurna buat Hector Hever dan Coach Peter apabila berjaya membawa Harimau Malaya mencatatkan kemenangan 2-0 menewaskan Nepal. Ini adalah permulaan yang kita mahukan dalam kelayakan Piala Asia. Menang, dapat 3 mata. So, sudah tentu aura kemenangan ini kita akan bawa untuk game akan datang nanti. So, apa-apa pun kita mulakan dulu dengan melihat kepada formasi. Jadi, agak menarik dekat sini apabila Coach Peter menerapkan formasi 3-4-3. Jadi agak di luar jangkaan sebab kebiasaannya beliau lebih suka untuk menggunakan formasi 4-3-3. Tapi untuk game ni 3-4-3 menjadi pilihan. So mungkin beliau rasa formasi ini lebih ngam lah untuk berdepan dengan Nepal ni. Jadi macam biasa, Shihan kekal di gawang gol, Badak, Haris dan Davis membentuk gandingan 3 pertahanan di belakang. Mat Sejuk dan Corbin di wingback, Hector dan Noah mengawal bahagian middle third, dan Endrick, Morales dan juga Arif Aiman gandingan 3 serangkai di bahagian depan. Jadi inilah dia barisan 11 pemain yang menjadi pilihan Coach Peter untuk diturunkan dalam game debut beliau. So untuk first half kita dapat lihat tempo dan intensiti yang tinggi ditampilkan oleh pemain-pemain kita, dan kita bermain dengan corak permainan yang agresif dan attacking untuk kita mendapatkan gol. Dapat kita lihat corak permainan kita lebih banyak tertumpu di sebelah kanan. Memang belah kanan kita cukup hidup dengan gandingan yang cukup mantap antara Aiman dan juga Mat Sejuk. So aku suka kombinasi dua pemain ni. So memang cun habis. Sebab tu kita banyak create peluang dari sebelah kanan ni. Ditambah pula Arif Aiman dengan Mat Sejuk memang tengah on form. So tu yang sedap tengok diorang main. Bagi aku, keputusan coach untuk letak Mat Sejuk main dekat wingback adalah sebagai satu keputusan yang cukup tepat lah. Sebab kita dapat lihat kualiti hantaran yang dilakukan oleh Mat Sejuk ni memang padu habis. Cantik dia angkat bola. Cuma lah kita ni tak ada striker pula yang padu nak sambut bola tu. Sebab tu better kalau Mat Sejuk ni kekal bermain sebagai wingback. Sebab dia memang main wingback jauh lagi padu lah. Dia main CB. So combine pula dengan Arif Aiman, memang padu teruk lah belah kanan kita. Cuma belah kiri kita ni je lah yang agak lemah sikit. Sebab tinggal Kobe Ong je dekat situ. Adalah tiap kali dia dapat bola, dia lambat dapat support. So malah kita tak nampak sangat lah kombinasi antara Corbin dan juga Endrick dekat sebelah kiri tu. Tak boleh buat apa juga sebab Endrick ni bukanlah pure winger. Dia lebih kepada tengah. Sebab tu dia jarang buka sebelah tepi, tapi dia lebih banyak bergerak di sebelah tengah. Yang banyak buka belah kiri ni si Corbin je lah. Seorang-seorang je dia buat job. Sebab tu kita tak nampak sangat banyak gerakan dari sebelah kiri. Selain tu, kita juga berjaya mengawal tempo permainan dengan cukup baik. Bahagian tengah kita pun cukup hidup. Pujian kepada Hector dan Noah yang berjaya menjana bahagian middle third dengan cukup baik. Cuma masalah dekat sini lah, kita ni banyak create chance, cuma finishing je yang agak sedikit mengecewakan. Dan akhirnya pada minit ke-29, kita berjayalah mendapatkan gol yang pertama apabila rembatan jauh Hector Hever terbias sedikit permain pertahanan dan akhirnya masuk ke dalam gol. Game debut beliau dapat pula skor sudah tentu. Ini adalah malam yang cukup indah lah buat Hector. Tapi malang dekat sini kita tak dapat tengok secara live gol Hector tu. Mana tak hanya tengah shock tengok game, nah tiba-tiba pula live putus. So berlaku sedikit masalah teknikal lah dekat situ. Lama pula tu. So bila dah balik tengok-tengok dah 1 gol. Hector pula tu yang score. Nak buat macam mana geng? Masalah teknikal, benda kita pun tak minta. At least kita dapatlah juga layan Didi and Friend nyanyi lagu Wi-Fi kencang. Lepas kita berjaya dapat gol tu, kita masih lagi try untuk skor gol, tapi malangnya kita masih lagi tak jumpa jalan. Lihat jugalah benteng pertahanan Nepal ni. Baru jugalah Lohrik Chan tu and the gang kawal bahagian pertahanan mereka. So tamat first half 1-0. Masuk second half, kita still lagi kekalkan corak permainan yang sama. Penting dekat sini untuk kita tambah lagi gol. Malah kita ada 2 peluang terbaik untuk kita dapatkan gol. Tapi sayangnya free kick Mat Sejuk agak sedikit tersasar dan tadukan Morales pula terkena tiang. 2 peluang terbaik yang gagal diterjemahkan kepada gol. Tapi kali ni kita boleh nampak belah kiri lebih hidup kalau nak compare dengan first half lah. Kalau tadi kita berat ke sebelah kanan, kali ni belah kiri kita nampak lebih bernafas. So ada beberapa kali Kobe berjaya melakukan crossing ke tengah dan kali ini beliau dapat lebih banyak support dari Henry. Dan akhirnya cuba kita pun berjaya mendapatkan gol yang kedua apabila kombinasi maut Henry, Hector dan Arif Aiman berjaya disudahkan dengan baik oleh Corbin. So bagi aku gol ni cukup cantik sebab ianya melibatkan kombinasi 4 pemain. Dia punya build up tu cukup baik dan sempurna. So aku harap akan datang nanti akan banyak lagi gerakan set piece macam ni. So ada rezeki kita boleh dapat gol.
Kemudian pada minit ke-73, pemain yang paling ditunggu iaitu Mickey akhirnya kembali membuat penampilan bersama Harimau Malaya. Mickey dan Jozue masuk gantikan Morales dengan Mat Sejuk. So bila Mat Sejuk ni keluar, kita dapat lihat formasi bertukar kepada 4-3-3. Dan apa yang lagi menarik dekat sini, Mickey dia tak main kat sebelah sayap seperti biasa. Beliau diletakkan di bahagian tengah, manakala Endrick terus kekal di sebelah sayap. Macam percaturan Coach Peter ni. So adakah beliau melihat Mickey ni lebih sesuai sebagai seorang pemain attacking midfielder dalam taktikal beliau? Time Nazmi masuk pun, Mickey tetap kekal di bahagian tengah. Walaupun kejap je dapat main. Tapi kita masih lagi dapat melihat kelincahan seorang Faizal Halim. Malah beliau juga berjaya untuk create chance. Last minute tu cantik dah. Dia pass cuma Nazmi je rembat tak padu. Kalau tak, boleh dapat gol dah tu. So dalam tempoh 10 hingga ke 15 minit terakhir, kita boleh nampak tempoh permainan kita agak sedikit kendur lah. Waktu ni kita dah tak main terlalu agresif, lebih kepada untuk mengawal possession. Time ni juga Nepal pun cuba juga untuk pergi attack, tapi pemain-pemain kita dapat hadap setiap percubaan Nepal dengan cukup cemerlang. Boleh kata Shihan dalam game ni pun banyak makan angin jugalah, sebab tak banyak kerja pun yang dia kena buat. Tapi akhirnya tamat game kita pun menang 2-0. So secara overall aku puas hati dengan corak permainan yang ditampilkan oleh pemain-pemain kita dalam game ni. Dan paling penting, tak ada lagi gameplay gelembung buaya yang melampau lah dalam game ni. So kita berjaya kawal tempo permainan, build up kita pun cukup baik. Cumanya bab finishing ni je lah lebih kena perbaiki pada game-game yang akan datang. Dan man of the match dalam game ni aku pilih Hector Havel. Beliau berjaya mengawal bahagian middle third dengan cukup baik. Kita boleh nampak dia cukup tenang dan confident dengan dia punya bola, dia punya shot dengan lompas pun cukup berkualiti. Seorang yang suka bermain simple play, jenis tak pegang bola lama-lama, vision dia pun cukup baik dan dia pun berkebolehan untuk skor dari jauh. Untuk game debut ni aku sangat berpuas hatilah dengan performance Hector ni. Dan boleh nampak gandingan dia dengan Noah berjaya menjana kawasan middle third dengan cukup baik dan cemerlang. Sebab jarang-jarang kita dapat tengok bahagian tengah kita ni hidup. Kalau dulu selalunya belah wing je lah hidup, tengah mati. Tapi kali ni tengah kita function teruk kan. Puas hati tengok performance Hector ni. Mungkin terlalu awal lah untuk kita judge Hector ni, tapi aku harap untuk game-game akan datang nanti Hector ni akan terus perform bersama Harimau Malaya. Selain tu, pemain-pemain seperti Mat Sejuk, Arif Aiman, Endrick pun wajarlah kita berikan pujian. So aku harap game-game akan datang nanti kekalkan gandingan Arif Aiman dan Mat Sejuk di bahagian kanan. So memang padu habis belah kanan kita kalau kita letak dua pemain ni main sekali. Kau lah hidup. Cuma lepas ni kalau ada pemain warisan baru yang akan datang nanti, aku haraplah pemain tu beraksi di posisi centre back dan juga striker. Kalau ada dekat centre back, dapatlah Mat Sejuk ni kekal main wing back. Dapat striker at least mampu bagi saingan dekat Morales. Morales pun nampak agak sedikit struggle sebenarnya dalam game ni. Kalau kita ada striker macam Boxen tu, aku rasa memang kita dah menang dalam 4-0 dah rasa game ni. Tapi apa-apa pun, ini baru permulaan Coach Peter bersama Harimau Malaya. So banyak lagi penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan lagi kualiti pasukan kita. So apa-apa pun, kita sebagai penyokong teruskan bagi sokongan kepada skuad kebangsaan kita. So itu saja segmen untuk video kali ini. So aku harap segmen boleh like, subscribe, share and comment. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.